memohon kepada Allah SWT untuk solat hajat, untuk moga-moga Malaysia terus dipelihara Allah SWT, ekonominya baik, kita dapat menangani kesan daripada krisis tenaga global ini yang konflik di Asia Barat. Kita juga berdoa supaya krisis ini, konflik ini dapat dihentikan ataupun dapat meneruskan lagi ke depan dengan lebih baik. Kita juga solat hajat juga memperingati saudara-saudara kita di Gaza dan saudara-saudara kita yang sekarang ini diuji oleh Allah SWT. Ya, sebenarnya program solat hajat ni memang kita adakan sejak dari awal lagi. Solat hajat untuk Gaza, solat hajat untuk Palestin, dan seterusnya kita juga adakan solat hajat untuk perkara-perkara yang kita inginkan, dan ini kita akan teruskan lagi. Malahan kita sudah mengajak juga kepada seluruh Malaysia untuk mengadakan, dan esok insya-Allah solat Jumaat juga kita akan adakan lagi solat hajat, supaya kita ingin mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia, inilah masanya. Dikala kita diuji oleh Allah SWT, kita kena bersatu hati untuk kita mendepani cabaran yang kita tidak tahu sampai bilakah ujian yang akan kita hadapi. Malam ini sangat istimewa kerana selalunya kita mendatangkan agamawan, para asatizah kita, tetapi apabila membicarakan subjek yang agak teknikal yang memerlukan kepakaran, kita bawa dua tokoh. Yang pertama adalah Profesor Emeritus Ridwan Osman, yang ini merupakan pakar Middle East. Beliau pernah mengajar di Mesir, di Cairo, dan juga merupakan pengkaji tegar berkaitan dengan sejarah dan juga politik Asia Barat. Yang kedua, dia akan mengulas dari sudut ekonomi. Kita bawa pakar analisis ekonomi kewangan, iaitu Dr. Afzal Nizam, yang sememangnya terkenal membuat analisis ekonomi, dan kita ingin gabungkan di antara politik Asia Barat, geopolitik, sejarah dan juga ekonomi, dan kita dapat memberikan satu dimensi baru kepada masyarakat memahami kali ini. Sekarang ini kita nak memahami kepada rakyat bahawa isu ini adalah isu yang real, yang perlu kita tangani sebaiknya, dan kita perlu bersedia dan melihat segala aspek itu dari kacamata yang realiti, dan bukan lagi ada apa-apa unsur-unsur yang lain. Jadi insya-Allah perbincangan pada malam ini perbincangan yang ilmiah dan juga memberikan pencerahan.